Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya, apakah hukum Fatihah imam? Apakah hukum Fatihah imam yang membaca huruf ra berbunyi seperti ghain? Saya tinggal di Miri, Sarawak. Di sini huruf melafaz huruf ra berbunyi seperti huruf ghain. Contohnya perkataan Miri disebut miri. Baik, dalam masalah ni, imam yang seperti itu, imam yang mengubah bunyi huruf ra kepada ghain, disebut sebagai imam yang ada masalah ulthaq, disebut begitu. Ataupun perbuatan itu yang dinamakan sebagai luthghah. Dalam bab menyebut huruf bagi surah Al-Fatihah, kata Al-Imam An-Nawawi di dalam Majmu', tajibu qira'atul Fatihati fi salati bi jami'i hurufiha wa tashdidatiha. فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته. Maksudnya lebih kurang, wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam salat dengan menyebut semua huruf dan semua tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Tak boleh dibuang apa-apa huruf, tak boleh dibuang apa-apa baris tasydid. Falau asqata harfan, kalau seseorang dia baca surah Al-Fatihah di dalam salat, dia menggugurkan satu huruf. Atau dia meringankan, dia sebut satu huruf yang bertasydid ataupun bersabdu dalam bentuk tidak bersabdu. Atau di abdallah harfan, dia menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Seperti yang ditanya, huruf ra sepatutnya dia pergi sebut ghain. Ma'asihhati lisanihi, sedangkan lisan dia boleh sebut ra tu dengan ra. Kata Imam An-Nawawi, kalau itu keadaannya, dia boleh ubah, dia boleh sebut ra dengan betul, tetapi dia cuai atau seumpamanya menyebabkan dia menyebut ghain. Kata Imam An-Nawawi, lam tasih qira'atuh, tidak sah bacaan Al-Fatihah dia. Ini perkataan Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu', jilid keempat, halaman 359. Pada tempat yang lain, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wal althagh, tadi ni yang ubah huruf, dia nak sebut satu huruf tapi dia sebut bunyi lain, dinamakan sebagai althagh. Kata Imam An-Nawawi, wal althagh in kana tamakkana min at-ta'allumi fasalatuhu fi nafsihi batilah. Imam yang althagh, yakni ubah huruf, kalau dia mampu belajar, dia ada masa untuk belajar tapi dia tidak mahu belajar, fasalatuhu fi nafsihi batilah, salat dia batal, salat dia tidak sah. Salat dia tidak sah, fala yajuzu al-iqtida' bihi bila khilaf. Tak boleh ikut dia. Dia tak boleh jadi imam. Kita kalau kalau kita tahu imam itu dalam kalangan imam yang al-thagh, yakni dia ubah huruf, tak boleh ikut imam seperti itu. Itu perkataan Al-Imam An-Nawawi. Manakala Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni pada jilid yang kedua, halaman 15, beliau berkata, وَمَنْ تَرَكَ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ لِعَجْزِهِ عَنْهُ. Sesiapa yang meninggalkan satu huruf dari huruf-huruf surah Al-Fatihah kerana dia tak mampu nak sebut, أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِهِ, atau dia tukar huruf, salah satu huruf dalam Al-Fatihah dengan dia sebut huruf lain, macam yang ditanya dalam soalan. Kemudian kata Ibn Qudamah, kal al-thagh, seperti orang yang al-thagh, seperti imam yang al-thagh, yakni dia tukar huruf daripada satu huruf ke bunyi lain, seperti huruf ra disebut jadi ghain. Kal al-thagh alladhi yaj'alu ar-ra'a ghainan, kata Ibn Qudamah, seperti imam yang al-thagh, yang menjadikan huruf ra jadi ghain. Ini perkataan Ibn Qudamah. In kana yaqdiru ala islahi syai' min dhalika, jika dia itu seorang imam yang mampu sebut betul jadi ra, walam yaf'al, tetapi dia tak sebut, dia tak perbetulkan sebutan itu, dia biar dengan sebutan ghain, sedangkan dia mampu sebut ra. Kata Al-Imam Ibn Qudamah, lam tasihha salatuhu, salat dia tidak sah. Wala salatu man ya'tammu bihi, demikian juga tidak sah
salat orang yang mengikutnya jika dia tahu imam tersebut sebut dengan cara yang salah. Oleh kerana itu, berdasarkan nukilan dari perkataan Al-Imam An-Nawawi, demikian juga Al-Imam Ibnu Qudamah, menunjukkan orang tu kalau dia mampu sebut dengan elok, dia tak sebut, maka tidak sah salat dia, tidak boleh mengikut imam yang seperti itu. Kalau dia tak boleh nak sebut dengan betul, memang itu kelemahan dia, maka dia tidak boleh menjadi imam bagi orang yang dapat baca lebih baik daripada dia. Dia hanya boleh menjadi imam kepada orang yang sama dengan dia, tak boleh sebut ra. Adapun kepada orang yang lebih baik bacaan daripada dia, orang yang lebih baik bacaan itu lebih berhak menjadi imam.